Adalah rasanya borak je. Tak, bukan main lama lagi kena ban. Hari ni baru boleh live. Ya. Mungkin lah 18. Umur berapa? 18. Tak live malam ni. Malam ni tak live. Malam ni tidur je. 08 lah. Itu kena chat lah. So, tak ada orang ketuk ni. Tak tahu ni. Mana ada hari-hari. Selang sehari. Aduh. Bisa banyak nak ngambil merapu-rapu lah diorang ni. Mana bagi table kat sini. Dah asyik hari ni jadi orang normal lah. Serius ni. Aduh. Ni kalau tak normal mesti FYP. Tapi aku malas lah. Aku orang normal lah. Ya. Nak buat apa? Betul lah normal. Betul lah. Tak bohong pula. Aku baru bangun tidur. Mana ada. Hari normal. Tak mandi ke dari pagi. Betul baru bangun. Buat apa? Mukbang. Tu kena chat lah. Jangan kat sini. Mukbang. Baju ni kan aku pakai dari pagi. Duduk kedah. Baju ni dari pagi aku tak mandi-mandi. Orang normal. Normal lah. Tak normal. Aku normal. Hampir tak normal. Mesti hampa datang daripada pakai lah. Agak senyap ni dekat akaun ni aku kena pakai filter anjing ni.
Dia kalau tak ada filter anjing ni aku comel je. Mana ni? Tengok. Lalu aku tak believe tau, tapi masalahnya akaun aku tu bila kena warning banyak kali. Aku malas lah nanti kena ban. Tengok, masih aku tengok kainnya sama. Pelik lah. Ini dah Melayu lah. Adalah ikan yang kebal tu sama. Budak larat. Besok lah live. Ada nama kita bukan dah. Nama kita tengok baca nama. Mana boleh payung-payung, dah selalu dah. Dah sampai aku tak boring. Tahu lah. Sebab aku live normal-normal je ni. Serius tak bohong. Kenapa korang duduk ni? Bukan korang tak suka tengok normal-normal ni. Aku malas aku nak buat rapu-rapu lah. Orang record lepas tu pergi jual kat tele. Bodoh. Tak boleh macam tu, tak baik. Dia pasal lagi ada orang record. Malas. Aku ni normal-normal. Makan apa? Ngantuk lah. Betul lah. Akaun lain. Ada akaun lain lah. Akaun yang buat untuk live. Bukan akaun ni. You baru bangun. Tidur daripada pagi. Kenapa orang share? Bukannya buat apa-apa kan. Kerja nak share. Tak tahu lah. Dah setting dah masalahnya. Setting dah. Aku dah setting dah. Betul lah tu. Ni tak betul lah. Ni akaun ni lah. Mungkin KitKat besar. Diamlah. Orang Kedah. Kenapa aku baru bangun je.
Zaf tu tak kenal lah siapa Zaf. Dia orang panggil. Jom, tak kenal. Biasa je. Kau cakap normal. Normal lah. Kalau tak biasa bukan kat sini lah. Dekat account lain. Jarang tengok normal sebab aku dah tahu back. Dah aku malas sebenarnya tahu orang dia record. Lepas tu duduk jual-jual buat foto nanti. Oh lah. Ya, aku tak tahulah. Ada job nak. Semalam aku kena scam. Aku kena scam 2,000 semalam lah. Aku tak tahu mana. Scam sebab apa? Tak, sebab aku bodoh. Ni, dia chat aku kat TikTok. Dia kata ada lah macam adalah. Lepas tu aku pergi transfer kat dia 2K. Lepas tu dia block aku sebab aku bodoh. Geram tu lah. Memanglah manja. Tengok nama pun tahu. Dah macam VC dah. Ada je cuma takkan tunjuk kat sini. Buat apa? Tak sampai live ni. Tak boleh weh kat sini kan. Aku kena pakai filter anjing ni. At least kan filter ni kan. Sebab dia orang suka record aku. Aku malas. Kat account satu lagi tak apa. Aku comel. Dah pakai filter anjing ni. Account lain. Tahu apa. Aku tak buat apa-apa pun. Kan? Aku mana buat apa-apa. Aku budak baik. Betul kan? Betul budak baik. Aku tak pernah buat benda macam tu. Tak baik lah.
Ubat lah. Tak ada. Tu bukan tele I. Tu scam. Tu scam. Tu scam. Faham tak? Tele I dia tak ada kaitan. Tak ada. Nama dia tak sama macam nama TikTok ni. Jadi kalau yang ada nama sama macam TikTok ni scam lah. Ui, garam betul lah. Banyak gila scam garam betul. Aduh. Perut kacik ada je lah. Ada je. Aku rasa macam nak end live dulu. Aku nak mandi, nak tukar baju. Lepas tu baru kita live balik lama-lama. Betul tak? Betul tak? Sekejap gila reply nak banyak sangat. Bukan kain batik lah. Kain ni. Kain biasa. Nak mandi lah. Tak ada. Tak mau. Jom kita mandi dulu, sekejap kita sambung. Boleh? Kita nak, aku tak. Kau ni serius, aku cakap banyak kali lah dia kena warning. Aku rasa kalau dah aku kena ban sekali lagi, terus kena ban kau ni. Dah aku behave lah kat sini. Mana ni? Banyak yang komen ni. Ada yang komen ni semua aku kenal. Bukanlah kenal, cuma diorang banyak beli lah. Lepas tu diorang selalu komen. Jadi aku kenal lah. Tak kenal lah. Wan ni kenal lah. Sebab Wan ni selalu join. Ustaz. Okey, jap nak kenal. Oh ya, Abang Peekaboo ni pun kenal juga. Sebab dia selalu join live program. Betul tak? Wan memang, Wan nakal. Memang.
Tanya diorang yang chat ni, yang ni. Diorang beli. Diorang komen lah. Nak mandi dulu. Sekejap gila lah. Tak gila balik. Dekatnya. Mandi dulu. Sekejap gila balik. Tak reti. Aku tak reti Juli. Aku macam berhenti buat macam ni je. Tak reti. Sekejap dah sambung. Okay. 5 minit lagi. Nak buat Maggi dulu. Okay lah, bye-bye.